Bang, makanan ada lagi ke? Ada lagi bang? Kok macam ramai je. Ada lagi? Ada. Alright, jom. Okay, saya nak jenaha. Jenaha masak petai bakar boleh? Boleh lah. Shell splatter satu, 2 orang punya, walaupun datang seorang je. Nasi bagi satu je lah. Sotong goreng tepung satu, ketam telur masin 100 gram, udang butter untuk medium lah. Alright, itu saja. Ikan jenaha besar-besar weh semua. Kalau untuk seorang yang paling kecil sekali mana boleh lah ambil yang ni. Alright. Oh, tinggal air je. Untuk air saya ambil terangkat smoothie ni dengan diserai ni lah. Sotong goreng tepung. Sotong macam ni okey. Dia tepung dia tak berapa nak tebal. Ui ai. Bismillah. Oh. Sedap tu. Ikan ni dimasak panas-panas tadi. Oh yai. Shell splatter. Dalam ni ada macam-macam. Ada ketam, ada udang, ada kerang. Oh. Okay, not bad udang butter dia. Oh. Alright, ketam telur masin. Oh. Masak telur masin ni not bad juga. Ui, follow. Tiga. Tempat ni okey, cumanya kalau kau makan dekat dalam ni agak panas. Tapi overall semua okey, sedap. Okey.